Assalamualaikum. Hari ini kami akan membentangkan tentang projek inovasi kami iaitu Easy Account. Sila layari miobyte.github/io/easy. Dalam link ini memaparkan nama perniagaan dan tarikh. Selain itu, ia juga memaparkan dashboard, input untuk rugi, kunci kira-kira, aliran tunai dan ledger transaksi. Untuk first kali, saya akan terangkan tentang dashboard. Dalam dashboard ini memaparkan laporan, iaitu laporan perniagaan untuk harian, mingguan dan bulanan. Untuk laporan mingguan, dia ada jualan minggu, untung minggu, belanja minggu dan baki tunai. Dia juga sertakan prestasi minggu dan tindakan cadangan mingguan. Untuk harian, kita ada jualan untuk hari ini, untung untuk hari ini, belanja untuk hari ini dan baki tunai EST. Dan dia akan keluar untuk 7 hari lepas, sama juga macam mingguan tadi. Dia akan keluar untuk item terlaris, barang apa yang kita jual. Setelah itu ada kesihatan perniagaan, dia akan keluar titik pulang modal, nisbah belanja dan hutang belum kutip. Dan akan keluar juga transaksi terkini. Bulanan pun sama juga macam mingguan tadi. Dia ada apa yang harian dan bulanan ada. Sebelum tu, kami akan masuk ke nama perniagaan kami iaitu 3MZ. Itu nama perniagaan kami. Lepas tu, kita akan tekan di input. Input tu ada rekod jualan. Kita ada rekod belian stok, operasi dan modal, aset dan stok. Lepas tu juga ada katalog. Untuk jualan, dekat jualan tu ada tarikh jualan dan jenis pembayaran. Juga ada nama pelanggan. Untuk tarikh jualan, kita boleh pilihlah tarikh bila kita jual. Jenis pembayaran dia ada 4, iaitu jualan tunai, jualan hutang, pulangan jualan tunai dan pulangan jualan hutang. Untuk nama pelanggan, kita ada juga letak dengan nama item yang dibeli, kuantiti dan harga seunit serta jumlah keseluruhan secara automatik. Untuk belian, untuk rekod stok belian pun sama. Dia ada tarikh, jenis pembayaran, nama pembekal, nama item, kuantiti, harga seunit, jumlah dan jumlah keseluruhan. Untuk kos operasi pun sama. Ada tarikh, jenis pembelanjaan iaitu gaji, sewa premis, bil air dan macam-macam lagi lah. Untuk keterangan tu boleh pilih, tu boleh type sendiri nak apa, nak amount. Tu simpan belanja. Untuk modal dan aset pun sama, ada tarikh, jenis modal, aset tetap, pinjaman bank, pinjaman lain-lain, bayar penghutang, stok awal. Keterangan pun boleh pilih dan amount. Okey, untuk mula-mula kita boleh masukkan keterangan dia, pinjaman bank Islam. Okey, kita tulis kejap. Lepas tu kita letak amount dekat pinjaman bank tu. Contohnya kat sini 2,000. Lepas tu kita klik rekod modal dan akan keluar notification transaksi disimpan. Kita kunci kira-kira pula, dia akan keluar jumlah aset dia 2,000 akan keluar secara automatik di situ, dan modal akhir juga 2,000 di situ akan keluar secara automatik. Dia akan keluar juga untuk liabilities dan equity pemilik, sama juga 2,000. Okay, kita akan pergi pula ke input. Kita pergi ke belian. Okay, untuk belian kita dah letak tarikh dah siap-siap dan jenis pembayaran. Untuk nama pembekal, kita letak nama pembekal dia Ruza Research. Lepas tu kita letak nama item dia. Contoh kita beli nama item. Untuk nama item kami letak cawan plastik. Kami letak kuantiti dia dalam 1,000. Untuk harga per unit 5 sen. Dan akan kira total jumlah kat situ secara automatik RM50. Dan untuk tambah item, kita klik di bawah. Untuk tambah item, kita tulis nama item dia straw. Okey, untuk kuantiti kita letak dalam 10,000 dan harga per unit ialah 1 sen. Okey, dia akan keluar jumlah keseluruhan akan total item 1 dengan item 2. Setelah tu kita tekan simpan rekod belian. Seterusnya kita pergi dekat katalog dan dia akan keluar barang yang kita tulis dan kita dah rekod tadi. Untuk barang yang kita tak perlu, kita boleh padam. Klik dekat butang atas dan kita klik OK. Seterusnya kita keluar dan kita pergi ke
Okey, seterusnya kita pergi dekat bahagian jualan. Untuk bahagian jual pelanggan. Okay, untuk pelanggan kita letak nama pelanggan kita. Untuk nama pelanggan kita letak nama Pasar Malam Kelang Lama. Okay, mula-mula kita kena letak nama item dia. Nama item yang kita jual ialah air minuman. Dekat kuantiti kita letak 300 dan untuk harga per unit satu tu RM3. Dia akan naik secara automatik 900 dan kita simpan rekod jualan. Pergi ke operasi pula. Untuk operasi kita letak sebagai kategori dia sewa premis. Untuk keterangan dia kita letak sewa kita letak sewa tapak pasar malam. Dan amount dia untuk satu sewa tapak tu RM5 dan kita simpan belanja guys. Seterusnya kita pergi dekat kita tambah untuk gaji dan upah. Keterangan dia kita letak pekerja Syamsul dan amount untuk gaji Syamsul tu kita letak RM50 dan kita klik simpan belanja. Kita pergi dekat untung rugi. Dekat untung rugi akan keluar jualan iaitu 900, jualan bersih 900, belian bersih 150 dan akhir sekali dia akan keluar untung rugi bersih. Untuk kita boleh dapat tahu dekat dashboard dia untuk jualan bulan ini. Untuk bulan ini dan harian yang kita jual hari ini ialah 900, untung hari ini 695 dan baki tunai dia akan keluar. Kalau kesihatan perniagaan juga akan keluar peratus margin dia dan akan keluar transaksi terkini secara automatik. Kita pergi ke bahagian kunci kira-kira. Untuk bahagian kunci kira dia akan keluar modal akhir, modal permulaan dan jumlah liability dan equity pemilik. Akan keluar kalau merah tu maknanya rugi dan kalau hijau maknanya untung ataupun seimbang. Dan kalau jumlah aset dan jumlah liability dan equity pemilik sama maknanya seimbang. Dan seterusnya kita pergi dekat aliran tunai iaitu penyata aliran tunai terperinci sepanjang bulan Januari hingga Disember. Akan disebabkan kita bermula bulan Mac, dia akan keluar skala jualan tunai diterima, belian tunai, gaji dan upah. Kita pergi dekat ledger transaksi, kita boleh tengok ledger transaksi perniagaan kita. Kita boleh backup ataupun import. Kita boleh pilih semua kategori ke antara lain-lain. Kita boleh pilih tahun dan kita boleh pilih bulan dan kita boleh backup ataupun import. Okay, seterusnya kita pergi ke untung rugi. Untuk untung rugi ni kita boleh tengoklah dekat sini, kita boleh pilih bulan mana kita nak untuk tengok kerugian dan keuntungan kita. Macam kita sekarang kita buat bulan Mac dulu sebab baru bermula. Tahun pun kita boleh pilih tahun bila, dan dari sini kita boleh cetak terus dan cetak dia akan keluar macam ni lah. Dia keluar 2 page. Lepas tu nama perniagaan semua ada. Lepas tu boleh tekan print macam biasa. Untuk kunci kira-kira pun sama, boleh tekan cetak terus. Dia akan keluar juga nama perniagaan dekat atas dengan macam ni. Lepas tu boleh tekan print macam biasa. Untuk aliran tunai pun sama, dia keluar macam ni. Tu nama perniagaan pun ada dan terus boleh print macam biasa. Tu ledger transaksi. Kalau cetak sempat backup tu, kita boleh tekan backup, dia akan download dekat atas tu. So boleh tekan lah, tak pun boleh save. So kita juga boleh import transaksi ni terus ke download dan dia akan keluar transaksi ada dekat situ, easy account dekat situ. So boleh tekan macam biasa. Okay, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.